Assalamualaikum, hai adik kakak. Kembali lagi bersama No di dapur No. Hari ini kita masak bendi goreng telur. Jomlah kita masak. Mula-mula kita sediakan bahan-bahan dia dulu. Basuh bendi yang kita nak gunakan. Lepas tu bendi ni kena lap biar kering. Langkah ni kita tak boleh nak skip. Sebabnya ni tips untuk elakkan bendi tu berlendir bila kita potong lagi. Lepas tu kalau masa potong pun berlendir dah, masa goreng lagi jadi berlendir jugalah. Sebab tu kena lap biar kering dulu bendi ni. Pisang ni pun tak boleh basuh jugalah. Kita kena lap dia biar kering. Lepas tu potong menyerong, jangan tebal nipis sangat. Potong tu sedang-sedang je. Kalau masa potong tu pisang tu berlendir, kena lap juga lah deh. Potong. Lepas tu kita hiri bawang merah dengan bawang putih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil-sambil dah. Hiri sebiji lada merah, nak pedas tambahlah lagi dah. No ni buh bobo rasa je. Panah dalam sudu minyak. Tumis bawang merah dengan bawang putih dengan lada. Tumis sampai kekuningan. Lepas tu buh bendi. Lepas bendi masuk, buh telur. Kacau. Tak boleh masuk lama sangat ia berair, ia jadi berlendir. Perasakan dengan garam. Nak buh sebut lada sulah. Kalau nak buh sebut perasa pun boleh dah. Kacau biar sebati. Masuk dah bendi goreng telur kita. Lepas tu bolehlah kita hidangkan. Nampak tak tu, ya suti-suti tak ada bertali-tali. Eksperimen berjaya. Goreng bendi kali ni dok berlendir. Inilah hasilnya. Selamat mencuba si awak. Jangan lupa tekan like, comment and share.